dah lengkap dengan ni bracket untuk top rack. Ini nampak ni M10. Ini GB tracker 35 liter. So dah ada pula tank bag. Saya dah dapatkan tank lock dan tank bag. Tank lock saya ambil GV BF 96 saya rasa untuk motor tracer saya, dan saya share kat mana saya beli ni, dekat abang ni, abang Rashid ni, nombor telefon dia ni. Kedai dia dekat Singapore tapi memang trusted seller. Saya order 3 hari sampai daripada Singapore ke Sungai Besar Selangor. So jom tengok apa barang dia. Jack it up. Okey, jom kita pasang rack SR2171. Mudah saja, hanya perlu ikut manual sahaja. Pasang flat ni. Semua skru telah pun siap sedia dan hanya pasang sahaja. Lepas siap pasang rack, kita sangkutkan box TR35 dengan menggunakan monokey. Memang cun-cun. Saya dapatkan ni untuk saya punya Tracer 9GT, nak masukkan dengan bag GV, iaitu tank lock ni. Untuk Tracer 9GT dia gunakan kod BF96. Jadi nak letak di atas tank lah ni. Saya juga dah dapatkan bag GV ni, nampak ni, bag GV 3 liter. Memang cun-cun. Bawah ni ada dia punya lock dia lah. Nanti kita nak letak kat sini, So inilah pandangan tank lock ni, tank bag. Ni tank bag. Ni saya dapatkan ni spesifik mountain ring. Jadi saya akan keluarkan ni. Saya akan keluarkan skru ni. Ush, apa tu? Ganti dengan skru yang dapat daripada GV ni. Dia panjang sikit skru, masuk sini. Dan kita masukkan ni, dia punya lock ni. Ni. So jom kita pasang. Ambil lock ni, masuk ke dalam. Oh, nice. Skru hitam kita ikat.
Baik, kita ketatkanlah dengan skru yang dibagi tadi. Sangat mudah. Okey, dah siap pasang. Nampak kemas, nampak memang terletak elok saja. So kita ambil beg ni, beg GB baru ni, kita letak je kat atas ni. Adakah mudah? Ngam-ngam dekat dia punya. Oi, dah terpasang. So kalau nak buka pula ni, ada satu dia punya button belakang tolak dan tarik. So terbaiklah GB bag. Letak balik. Nice. Cun. Memang cun. Bila saya duduk atas motor, memang tak ada masalah untuk saya tengok ciki saya. Dia tidak ada menghalang pandangan lah. So bag ni dia akan dapat sekali dengan ni penutup hujan. Ini dapat juga ni lock, tapi mungkin universal punya motor. So nice lah. So bag ni akan saya gunakan untuk ride ke Thailand. Boleh masuk macam-macam. So inilah dia tank bag daripada GV. Harga lebih kurang dalam 200 lebih. Dia punya ni saya dapatkan daripada seller Abang Rashid daripada Singapura. Nice. Angkat saja. Lepas tu kemas, sangat kemas. So nice. Now sekarang dah lengkap dengan ni GV punya bracket untuk top rack. Ini nampak ni M10. Ini GV tracker 35 liter. Tak besar tapi nice lah. Ya, pakai monokey ke monolog, saya pun tak ingat. So dah ada pula tank bag dengan dia punya lock ciki pun dah ada. So dah boleh ride lah. So dia punya bentuk memang nice gila lah. Memang nice lah. Saya suka look dia. Ada kombinasi warna macam kelabu-kelabu dengan sedikit aluminium tu. So memang puas hati lah. Puas hati. Let's go ride. Memang nice lah. Tracer 9 GT. So lepas ni saya akan pasang mungkin engine guard. Tengok ni, gantung pada bajet.